Nama saya Muhammad Azami bin Ismail. Nama saya Muhammad Aiman bin Yusuf. Saya Wan Putra Al-Arif bin Wan Azhar. Nama saya Muhammad Syazli bin Rudi Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azami bin Ismail daripada kumpulan 1 akan membahaskan tentang pendapat sifat-sifat Allah menurut aliran salaf dan khalaf. Dalam Islam, umat Islam wajib beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Namun terdapat ayat-ayat sifat yang bersifat mutasyabihat, iaitu ayat yang maknanya tidak jelas jika difahami secara zahir. Perbezaan cara memahami ayat-ayat ini telah melahirkan dua aliran utama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu aliran salaf dan aliran khalaf. Kedua-duanya bertujuan menjaga kesucian akidah Islam. Aliran salaf iaitu generasi awal Islam yang hidup sebelum 300 tahun setelah kewafatan Nabi SAW, menerima sifat Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk serta tanpa mentakwil makna secara terperinci. Mereka menyerahkan makna sebenar ayat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala aliran khalaf pula golongan mutaakhirin yang hidup selepas golongan salaf, mereka mentakwil ayat-ayat sifat bagi mengelakkan salah faham, terutamanya agar ayat tersebut tidak difahami secara literal sehingga membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk. Isu ini sering menjadi perbahasan apabila perbezaan ini disalahfahami sehingga timbul perdebatan dan tuduhan sesat sesama Muslim. Sedangkan ia sebenarnya adalah perbezaan ilmiah yang perlu difahami dengan ilmu dan adab. Antara sebab utama berlakunya perbezaan pendapat dalam isu ini ialah perbezaan metodologi memahami nas. Golongan salaf lebih cenderung kepada pendekatan tafwid, iaitu menyerahkan makna sebenar ayat-ayat sifat kepada Allah tanpa mentafsirkannya secara terperinci. Manakala golongan khalaf pula menggunakan pendekatan takwil bagi menjaga kesucian akidah dan mengelakkan fahaman tajasim, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Selain itu, perkembangan zaman dan cabaran pemikiran turut menyumbang kepada perbezaan ini. Pada zaman khalaf, muncul pelbagai fahaman falsafah dan pemikiran asing yang menuntut penjelasan akidah secara lebih terperinci dan rasional. Faktor seterusnya ialah perbezaan tahap kefahaman masyarakat. Ulama khalaf bimbang masyarakat awam memahami ayat-ayat sifat secara langsung sehingga boleh membawa kepada kesesatan akidah. Akhir sekali, kurangnya adab dalam berbeza pendapat menyebabkan perbezaan ilmiah berubah menjadi perbalahan akibat sikap fanatik dan kekurangan ilmu. Untuk mengatasi perbezaan pendapat tentang sifat-sifat Allah antara aliran salaf dan khalaf, ada beberapa perkara penting yang perlu kita fahami. Yang pertama, kita perlu sedar bahawa kedua-dua aliran salaf dan khalaf termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Perbezaan mereka hanya pada cara memahami dan menghuraikan, bukan pada asas akidah. Kedua-duanya bertujuan untuk menjaga kesucian akidah Islam. Yang kedua, dalam berbeza pendapat, adab mesti kita diutamakan. Kita perlu mengelakkan sikap menghina, mencela atau mudah melabel orang lain sebagai sesat, kerana perkara ini boleh merosakkan ukhuwah sesama Muslim. Yang ketiga, umat Islam digalakkan merujuk kepada ulama yang muktabar dan sumber ilmu yang sahih. Jangan hanya bergantung kepada maklumat di media sosial yang belum tentu benar dan boleh mengelirukan. Akhir sekali, kita perlu mengutamakan perpaduan umat Islam. Isu khilafiyah ini tidak sepatutnya menjadi punca perpecahan. Sebaliknya, ianya sepatutnya menjadi peluang untuk kita belajar berbeza pendapat dengan lebih matang dan berilmu. Sebagai kesimpulan, perbezaan pandangan antara aliran salaf dan khalaf dalam memahami sifat-sifat Allah merupakan perbezaan khilaf yang berlaku dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbezaan ini bukanlah perbezaan pada asas akidah, tetapi pada pendekatan dalam memahami nas-nas agama. Oleh itu, isu ini tidak sepatutnya dijadikan punca perpecahan atau saling menyesatkan antara sesama umat Islam. Sebaliknya, ia perlu difahami dengan ilmu, hikmah dan sikap saling hormat-menghormati. Akhir sekali, umat Islam perlu mengutamakan adab dalam berbeza pendapat,
merujuk kepada ulama yang muktabar serta sentiasa menjaga perpaduan demi keharmonian masyarakat Islam. Sekian, terima kasih.